Kaun gula tidak pernah menjangka akan ada pencerobohan manusia ke dalam Hotel Transylvania saya. Dia masih seorang pemuda yang bersemangat dengan rambut kuning. Ini membuatnya takut. Jika raksasa lain tahu, reputasi hotel saya telah runtuh. Dia baru sahaja hendak menghantar Johnny keluar. Tetapi tiba-tiba sekumpulan tetamu datang keluar pintu. Dracula kembali ke dewan. Bertemu semula dengan seorang kenalan lama. Encik Bull, bilik itu baik-baik saja. Kami nak tempah urut Y. Bahasa Sweden. Aromaterapi anda tidak mahu batu. Kaun Dracula yang tidak berdaya. Kami terpaksa membawa Johnny ke bilik simpanan dahulu. Tetapi ini bukan cara untuk pergi. Tidak lama kemudian kiraan datang dengan idea yang baik. Pakai dia seperti raksasa. Bukankah selamat untuk menghantarnya? Tetapi siapa tahu Johnny lebih cacat? Jangkau dan sentuh wanita rangka di sebelah anda. Ia kelihatan sangat nyata seperti saya hanya boleh meletakkan tangan saya. Apa pendapat kamu? Awak buat ya ampun. Dia benar kamu benar ya. Dan saya akan memberi anda pukulan sebenar jauhkan tangan anda daripada isteri saya. Oh, memandang raksasa pelik di sekeliling saya. Barulah Johnny bertindak balas. Ini bukan parti penyamaran yang saya tahu. Dia sangat ketakutan sehingga dia melarikan diri dengan tergesa-gesa. Lendir di tanah membuatkan kakinya licin. Pukul raksasa jeli secara langsung. Kemudian telah melantun. Mula menaiki batang penyapu dan terbang mengelilingi istana. Kebetulan pada masa ini, anak perempuan Kaun Dracula Kiaomi akan turun ke bawah. Mereka memukul satu sama lain secara langsung. Dua orang yang kembali sedar mendongak. Kita semua faham erti cinta pandang pertama. Ayah tua itu ketakutan apabila melihat adegan ini. Anda tidak boleh membiarkan Huang Mau menjaga anak perempuan anda. Siapakah itu? Siapa apa? Bahawa itu bukan siapa-siapa. Serius ayah? Ayah ya, saya kenal anak perempuan Dracula. Semua orang panik pada mulanya. Johnny yang malang baru sekarang memahami keadaan itu. Dia berlari ke dalam sarang vampiri Kaun. Dia merayu Dracula untuk melepaskannya. Sudah tentu menginginkannya. Tinggal di sini. Mungkin suatu hari nanti anak perempuan saya akan diculik. Dracula membawa Johnny ke bilik rahsia. Tetapi terdapat terlalu banyak petikan di sini. Dia pun tak ingat dengan jelas. Bukan langgar dinding. Yang lebih keterlaluan ialah, ia juga mengganggu perjalanan bulan madu pasangan kutu itu. Akhirnya jumpa jalan keluar. Tetapi mendapati bahawa saya kembali ke dalam dewan semula. Tiada pilihan. Dracula tiada pilihan selain membiarkan Johnny terus berpura-pura menjadi raksasa. Tidak lama kemudian parti hari jadi Kiaomi secara rasmi bermula. Mendengar lagu korni di atas pentas itu, Johnny mengambil gitar dengan biasa. Ia secara langsung membawa seluruh penonton teruja. Raksasa tua ini yang telah lama tinggal di pergunungan, di mana saya pernah mendengar lagu yang begitu menyeronokkan. Saya tertarik serta-merta. Dan anak perempuan Dracula Kiaomi, dia secara langsung menjadi gadis peminat kecilnya. Johnny bukan sahaja bermain muzik, skuter juga menyeronokkan untuk bermain. Dia juga membawa orang besar bersamanya, bermain menunggang kuda di kolam. Dia segera menjadi budak lelaki